Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera, eh. So, berita gembiralah untuk peniaga-peniaga Shopee di mana pada 16 9 Julai ini, Shopee akan menaikkan commercial fee mereka lah. So, di mana sebelum ini kita lihat, contoh elektronik, eh. So, before 16 Julai, jika anda mengambil cashback program, anda kena 8 hingga 12. Dan kini jika anda mengambil, tidak mengambil cashback program, akan kena 9 hingga 20%. So, kenaikan tu dalam anggaran dalam 1% lah. Tetapi jika anda mengambil cashback program, anda kena 4 hingga 8%, tetapi selepas 16 Julai anda kena 5 hingga 10% lah. So kenaikannya adalah 1%, sekali lagi saya beritahu. Dan ramai tanya, "Eh Hanif, kalau begitu baik ambil cashback, lebih murah daripada seller tidak mengambil cashback." Tidak juga, eh. Kerana untuk cashback program, sekarang Shopee hanya ada satu program saja, iaitu Shopee Cashback Program saja, di mana dia kenakan fee dia sebanyak 4.5% untuk setiap, pembelian dalam RM50 lah, RM5 ke bawah atau terkena kat situ, okey. So artinya, 45% adalah lebih kurang sama sajalah. Anda kena tetap harganya lebih kurang dalam 9 hingga 10% anda akan bayar pada Shopee untuk commission fee. Apatah lagi jika anda mengambil fashion lah, fashion lebih kurang 13%, eh. So, hingga 10%. So, overall di sini saya nak katakan untuk commercial fee, untuk seorang seller Shopee yang ingin selamatlah kekalkan margin untuk mereka, kita ambil dalam kurang 13% hingga 14% lah anggaran secara asas kamu kena bayar untuk commercial fee, okey? Katakan kita ambil 13%, alright? Jika anda mengambil cashback lah, okey, 13% anda kena commercial fee. Lepas tu anda, allowances yang sama juga, transaction fee kita ada 3.5%. Lebih kurang artinya dalam untuk berniaga di Shopee, termasuk dengan transaction fee 3.5, okey dengan untuk cashback 4.5, dan jika anda nak ambil cashback lebih kurang dalam 9 hingga 11%, anda kena pastikan anda mempunyai tolakkan untuk anda punya commission tersisi dan cashback lebih kurang dalam 17%. Itulah selamat, selamat. Artinya dalam 17% anda harus anggap ini telah diambil oleh Shopee lah, okey. So, pastikan margin untuk anda melebihi 20%. Banyak kali saya kata betul, banyak kali saya beritahu, pastikan margin untuk anda paling minimum 20% dan kalau boleh 25% ke atas, Kalau saya menyediakan produk dropship, menggunakan EasyGo, semua produk-produk EasyGo saya naikkan sehingga margin untung 20%. Kenapa? Kerana Shopee kerap menaikkan, orang kata, commission fee mereka, kekerapan tu naik memang terlalu tinggi lah. Ada sekali tu dalam setahun tu 2 kali naik. So, artinya kita tak mahu kejap-kejap ubah harga. So, kita pastikan kita margin untung paling-paling minimum 20% ke atas, dan kalau boleh 25% ke atas lah. So, jika berlaku perubahan 2, 3 kali, kita tetap boleh menjana keuntungan dalam 10%, 15% lah. Walaupun tak banyak, tapi tetap ada keuntungan lah daripada kita rugi. So, pastikan jika anda punya produk anda sendiri, dah tolaklah untuk kos-kos untuk packaging anda semualah. So, ini semua perkara biasa, So, jika anda nak melihat, sama ada anda untung tak rugi, anda boleh klik bawah ni, saya akan berikan Shopee Calculator untuk anda lihat, bagaimana buat pengaraan untuk, untung anda setelah ditolak cashback program, setelah commercial fee, transaction fee, berapa anda untung. So, ada calculation di bawah ni, anda boleh lihat di bawah ni, kita berikan secara percuma di kami punya blog, Okey, Assalamualaikum, sejahtera.